Daripada PJ saya bawa diri ke Bos Singapura. pergi Singapura jual minyak wangi macam Syuk juga ke apa? Tak. Jauh sangat. Kau nak bandingkan aku dengan dia tu jauh sangat. Pergi Singapura buat apa, bos? Okey, saya ada seorang sahabat daripada flat tu juga. Mak dia ada buka perniagaan di Singapura lah. Jadi saya macam pergi kerja dengan dia lah. Dekat butik dekat Gelang tu, di Jucat Kompleks. Dekat situ tu butik dia tu jual pakaian baju Melayu. Jual songkok. Songkok, pakaian haji, telekung, sejadah, macam tu lah, barang-barang macam tu lah. Jadi dekat situ lah saya, orang cakap, mencari ketenangan, mencari apa jawapan yang saya nak cari. Okey. Jadi dekat situ jugalah sesi pembelajaran saya pun banyak kat situ lah. Macam mana hidup berhijrah. Tu sebab kita ni, Nabi sendiri pun berhijrah. Ada dia punya hikmah di sebalik hijrah tu. Jadi dekat situ sendiri, saya rasa macam bila saya dah duduk lama kat situ, sebab masa tu saya kerja, saya tak ada